hukum memakai kopiah? Ada dah duduk. Anda mu. Bodoh ya. Apakah hukum memakai kopiah atau serban kepada jenazah lelaki atau memakai kain kena bagi jenazah perempuan? Kain kena bagi jenazah perempuan. Okey. Hukum apa? Hukum orang mati beri pakai piah, pakai serban. Apa hukum orang mati jenazah perempuan beri pakai kena, telekung semayang? Okey. Bagus soalan ni. Jarang-jarang orang tanya. 2-3 tahun ada tanya sekali gini. Baik. Yang pertama, benda makna jenazah. Ngaji dulu. Jenazah ini boleh baca dua. Satu jinazah, jim bagi bawah. Satu lagi jim bagi atas, janazah. Janazah boleh baca, jinazah pun boleh baca. Maknanya mayat yang diletak di atas pengusung. Ini pandangan sebahagian ulama lughah. Ada khilaf lagi, tak bercara dah lah, kita orang kapung. Sikit-sikit dah lah ambil tahu. Okey. Pandangan ramai ulama lughah dalam kaum-kaum Arab, jinazah atau janazah, mayat yang letak atas pengusung, atau letak atas katil, atau letak atas gerak, atau letak atas belakang pikul. Kalau tidak atas gerak, tidak atas ngusung, tidak atas keranda, dipanggil mayat. Ini bahasa saja. Okey, tak salah pun nak panggil jenazah. Okey, di segi bahasa mana lebih fusaha, yang lebih tepat. Okey. Jadi kalau pong kena langgar depan tu, mati orang motosikal, terbaring mayat atas jalan, Arab panggil mayat. Dia tak panggil jenazah. Datang main bola, ambil mayat buh atas ngusung, Arab panggil jenazah. Boleh beza lagi. Okey? Atas belakang orang, jenazah juga. Nabi kata, iza wuti'atil janazatu ala aqabin nas. Apabila diambil akan jenazah, diletak atas mana? Bau manusia, usung lagi kubur. Okey? Baik. Kalau mati, baik. Boleh tak mayat we pakai piah dan serban? Sebelum nak pergi ke mayat, orang hidup dulu. Apakah hukum orang hidup pakai serban, pakai kopiah? Hukumnya harus. Okey? Banyaklah kitab-kitab fatwa. Antaranya fatwa syar'iyah almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Okey? Disebut dalam soal jawab dia. Okey? Dia kata harus memakai kopiah dan serban. Qalang suwah wal imamah. Qalang suwah kopiah, serban imamah. Tetapi kalau mengikut akan perbuatan Nabi, jadilah perbuatan itu sunat. Kita pakai kopiah kerana Nabi pakai kopiah, kita pun pakai sunat. Kita tengok Nabi pakai serban, kita pakai juga serban, hukumnya sunat. Okey? Cuma janganlah kata serban Nabi bukan macam mu, macam aku. Jangan kata gitu. Mu seorang yang Nabi, orang lain dah. Jangan gitu. Kopiah aku ya, style Nabi. Kopiah mu dah. Mu macam Abu Lahab. Jangan kata gitu. Faham lagi? Semua pakai kopiah umum. Maka Nabi pun pakai kopiah, Nabi pakai imamah. Faham? Jadi pakai kerana apa Nabi pakai, aku sunat. Daripada harus, tukar jadi sunat. Bahkan kata ulama, kita tengok orang pakai serban, kita tengok orang pakai kopiah, kita rasa kasih ke orang tu. Sebab dia pakai pakaian Nabi kita. Kita dapat pahala tu. Faham lagi? Walaupun kita pakai topi sudu, ada tulis Bosco. Faham? Faham lagi? Kita topi sudu, Scorpion, SCDC. Faham? Contohlah, kumpulan rock. Tapi tengok orang pakai serban, kita rasa suka. Apa? Dia pakai pakaian kekasih aku pakai. Aku topi sudu, boleh pahala dah situ. Faham?